Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ni ada sebiji wajah ya. Wajah ni datang daripada Shah Alam. Kereta ni pun samalah, kes salah bengkel juga. Okey, datang bengkel kami MMC Garage. Kami akan bantu dia. Jom tengok kondisi kereta. Kereta tender kilang. Kereta ni cerita datang nak tukar wheel bearing lah. Okey, wheel bearing kita pakai NTN, original Jepun . Kita pakai NTN sebab dia punya bearing sudah rosak. Bunyi kasar sudah. Lepas tu dia punya radiator haik, berkarat. Dia kena suruh flashing balik radiator nak masuk coolant. Lepas tu kereta ni tak tahu ada pakai tak ada pakai thermostat, nanti kita check. Lepas tu paling penting lah guys, masa saya tadi buka wheel bearing ni, saya baru nampak screw chamber ni sepatutnya dia ada satu adjuster dekat sini. Tapi masa saya buka daripada sini kan, daripada example, yang bahagian atas selalu yang kita pakai screw chamber ni, tengok memang tak ada tu adjuster, tapi pemain pasang macam ni saja. Dan nampak benda rosak, bagi tahulah dengan owner. Takkan baru berapa ringgit je benda ni boleh tukar mah. Bodoh pasang macam tu je. Lepas tu tayar pula jalan tak ada apa chamber. Balance jalan sengit, bearing pula rosak. Macam ni lah kerja korang. Customer pay master. Cantik punya customer. Lepas ni sudahlah, dia tak pergi dengan dia lagi dah. MMC Garage dah take over dengan dia. Okay guys, dry shop cover kita tukar ya. Alang-alang siap sekali lah. Kita dry shop dah siap tukar cover . Okey, wheel bearing sudah siap tukar dengan dia punya seal sekali original Jepun NTN. Okey, dia punya rack end dengan tie rod end. Anda boleh nampak sini dia punya, tengok dah longgar dah ni. Lepas tu dash cover. Dash cover memang ada koyak. Lepas tu ni rack end. Anda boleh nampak sini, tengok. Memang dah jadi lembut lah. Memang tak boleh pakai. Kena tukar lah ni. Alright, kita dah tukar tie rod end dengan rack end dengan dash cover semua sekali. Ini barang-barang lama dia. Kiri kanan semua kita dah tukar sebab barang dah tak cantik ni. Alam kita buat benda dah nampak, kita teruslah. Owner pun setuju. Engine flashing guys. Dia punya karat ni kita cuba dah flashing, tapi dia punya thermostat made in Japan. Lain macam punya thermostat. Suka orang buang thermostat macam ni lah. Nah, macam mana? Okay, hari ni kita pasang balik dia punya thermostat 76 suhu punya. Brand Tama, ori ya. Ni dia punya barang. 76. Okay. Coolant kita pakai Nissan guys. 5 liter . Kita pakai engine ni full coolant. Radiator dah flashing. Thermostat dah pasang. So, jadi kita boleh lah masuk coolant. Alright guys. Engine dah hidup. Semua dah flashing, berjalan cantik. Jadi test pattern pun kita tukar satu lah. Lama dah tutup. Karat. Okay guys, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.